Okay, nama saya Azwar bin Abdul Aziz. Saya dilahirkan di Kampung Sebitan, Legong, Perak. Saya dari keluarga 9 adik-beradik dan saya anak yang ketujuh. Bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sempitan, Legong, Perak. Kemudian sekolah menengah di Sains Tuanku Jaafar Negeri 9. Diploma Sains Komputer di UiTM, Manjung, Perak. Kemudian degree di Shah Alam sebelum bekerja di industri. Sekarang saya menjawat jawatan sebagai Ketua Kluster Pendidikan di Universiti Sultan Zainal Abidin. Kalau bercerita macam mana masuk universiti, saya rasa perlu diimbas macam mana saya menjadi pensyarah. Basically, di dalam kamus cita-cita saya tiada langsung untuk menjadi pensyarah ataupun cikgu, kerana saya rasa tugas itu sangat-sangat berat. Cuma kalau kan lebih kepada apa yang telah Allah rancang kepada kita. Dan cuma saya mungkin kalau berterima kasih kepada kawan-kawan lah, sebab selalunya semasa saya belajar di diploma ataupun di degree, saya sering membantu kawan-kawan. Kalau staff biasanya dalam programming lah, dan kebanyakan mereka memanggil saya sebagai doktor masa tu. So, tapi saya cakap saya tak ada niat jadi doktor. That's why selepas saja degree Shah Alam, saya fokus pada industri. Pada 2004 saya dah join dalam bidang data science, yang mana saya fokus kepada developer sebagai data warehouse and business intelligence. Dan saya terlibat dalam banyak-banyak projek. Semasa itu benda itu sangat-sangat baru di Malaysia, tahun 2000 lebih. Dan saya terlibat dalam banyak-banyak projek termasuk dengan multinational company seperti Prudential dan juga Pro2 dan juga kerajaan dengan Ministry of Finance sebagainya. And I build up that career until I become a business intelligence consultant, which is one of masa tu sangat-sangat tak ramai di Malaysia. So that's why the kerja itu sangat demand lah. So then tahun 2007 saya berkahwin dengan orang Terengganu. We live PJJ. My wife is government staff under kerajaan negeri. The idea is my wife akan pindah ke KL. We start living there. So that's my dream untuk become ada own company sendiri dan sebagainya. Cuma kadang-kadang perancangan Allah lebih tahulah, yang mana kami kehilangan anak yang pertama, meninggal pada usia 9, hanya menunggu hari untuk keluar untuk lahir daripada ibunya. So that's why saya membuat keputusan drastik untuk pindah daripada KL ke Terengganu walaupun tanpa kerja. Dan pada masa itu saya mendapat offer banyak company, termasuk company multinational company, sehingga ada yang minta saya bagi rate how much saya nak gain. Tapi pada masa itu I think that's kena fokus pada family first. Dan bila di Terengganu pada tahun 2008, 2009 tak banyak peluang pekerjaan. The only thing yang saya rasa boleh masuk adalah bidang akademik. That's why saya fikir untuk sementara saya sambung pelajaran. So saya hantar serta-serta resume, termasuk dah di Uniza, dan akhirnya saya mendapat tawaran sebagai fellow Uniza, yang mana dia sponsor saya untuk sambung belajar. During that time yang kelakarnya saya tak tahu pun yang saya kena berkhidmat sebagai pensyarah di Uniza. Saya ingat just macam beasiswa. So cuma my syarat masa tu, my condition tu, kalau saya sambung, saya nak sambung di JNT saja, sebab that's the reason saya balik ke Terengganu. Cuma selepas setahun saya di offer sebagai pensyarah, bermulalah pendedahan saya sebagai kehidupan pensyarah. Cuma I quite surprising bila kita punya expectation kepada pensyarah hanya mengajar, tapi rupanya sangat berbeza. Pensyarah adalah satu bidang yang memberi kebebasan untuk kita fokus banyak benda, sambil tekankan kepada bidang yang kita tadi. That's why on 2010 saya start sebagai lecturer di Universiti Sultan Zainal Abidin. Kemudian disahkan jawatan saya rasa mungkin 2011-2012, sebelum antara yang awal menjadi senior lecturer pada 2015. Saya rasa hanya 3 tahun atau 4 tahun. I think that's rezeki lah untuk jadi senior lecturer. I think this is something that we learn. Kalau kita sabar, kadang-kadang Allah boleh bagi. Sebab saya build up career, saya ada nama sebagai industri, dan bila saya pindah Terengganu, I need to start from zero. Daripada gaji yang 6,000, 7,000, saya kembali kepada gaji yang tak sampai half masa di KL. So this is something that tak sangka kita bergerak something, kadang-kadang dia ada benda yang lagi penting daripada itu kan. Dan saya tak pernah menyesal decision saya untuk pindah Terengganu, apatah lagi sekarang Terengganu adalah negeri paling bahagia.